Nama saya Robiah Pilus daripada Kuala Kangsar, Perak. Upline saya ialah CBM Azah Nur. Uh, Alhamdulillah, saya dapat uh, saya daripada Ujak Circle nak cerita tentang kesyukuran saya hari ini ialah itu gembira dan seronok sekali bila dapat join dalam Forever ni. Banyak je punya insentif bonusnya. Tak macam MLM yang dahulu lah saya pernah masuk. Dengan upline yang bagus-bagus semua. Ada kerjasama antara satu sama lain dengan downline ya. Rasa nervous. Uh, Lepas tu saya je punya produknya uh, banyak yang saya bagi dia punya keputusannya bagus lah. Ada yang sembuh. Macam saya ni ada masalah bengkak kaki, sakit jari-jari semua tu. Alhamdulillah dengan AVG, dengan Elobit, semadu, Alhamdulillah saya segar lah. Bangun tidur tu tak ada dah sakit-sakit lagi dah. Alhamdulillah. Kesyukuran saya yang kedua ialah saya dapat masuk dalam terpayang ni pertama kali ya. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun saya yang ke 50-an lah. Ah, yang mengikut kalender Islam. 18 Ramadan. Ulang tahun saya. Saya rasa teruja lah sebab sama dengan hari pertama kali saya masuk ni. Terperaki. Yang ketiga, kesyukuran saya ialah testimoni anak saya yang sulung, Amirul Syafiq. Dia pernah bulan 3 itu sakit tonsil yang bengkak teruk. Lepas tu dia punya leher dia macam bengkak lah. Merah-merah semua tekaknya. Saya sapu dia dengan aloe vera jelly ni. Alhamdulillah, dia elok lah. Dalam 3-4 kali sapu lah. Hilang dia punya tonsil yang bengkak tu. Hmm. Lepas tu yang testimoni keduanya, dia demam. Pagi tu saya bagi dia aloe vera bead dengan aloe vera gel, jelly, aloe vera gel di waktu pagi je. Alhamdulillah dia sembuh. Dalam 2-3 hari lepas tu tak ada demam dah. Alhamdulillah kebah demamnya. Lepas tu dia kerja, dia kata sejak minum aloe vera ni badannya bertenaga. Tak lagi macam dulu yang cepat letih bila uh, angkat barang lah di tempat kerja dia tu. Dia seronok lah. Dia tanya saya, apa nama produk ni? Saya pun dengan gembiranya cerita dengan dia, kan? Yang kita ada join Forever lah. Lepas tu, setiap hari je minum lah aloe vera tu. Dengan rasa gembira. Dia minum setiap hari. 2 aloe vera bead dengan aloe gel. Uh, yang kedua, saya punya testimoni ialah kucing saya. Kucing saya tu mengidap kurap lah. Saya buang dia punya kurap tu, saya cuci, saya sapu dengan aloe vera first ni lah. Nah, ni aloe vera first ni. Alhamdulillah, 2-3 kali spray je pulih. Yang satu ekor lagi tu anak kucing. Dia menghadapi matanya berair ya. Mata je ada tarik lah. Kasihan saya tengok dia kan. Dia tak selesa nak tidur. Lepas tu saya spray juga lah di wajah dia sebanyak dalam masa yang singkat lah. Tu saya kata produk Forever ni memang ajaib. Banyak kelebihannya. Bukannya kepada kita saja, tapi seluruh dengan binatang, haiwan pun boleh. Itulah kesyukuran saya yang ketiga. Hmm, Yang lebihnya saya nak kongsi kat sini, saya nak ucapkan terima kasih kepada Sipu dan semua jutawan BO International kerana beri peluang saya sharing hari ini. Terima kasih. Semoga semuanya yang join hari ini akan jadi CBM dan ME. InsyaAllah. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih. Best perkongsian Ruby pagi ni ya. So, tapi saya tak ada lagu Ya. ni tau, Happy Birthday. Tapi tak apa, kita dah ramai-ramai cakap Happy Birthday dekat CBM Ruby. Ya, so kalau dengar tadi kan banyak ya, banyak kegunaan Forever Living punya produk ya. Dia bukan tak perlu pun banyak-banyak sangat, tapi dia cuma guna aloe beads dan aloe vera, dan untuk kucing dia adalah aloe first. So itu adalah
sangat penting dekat rumah kita kena ada aloe first tau. Sebab dia sangat membantu. Okey, tanpa melengahkan masa sebab